Orang yang berselawat ni, kalau kata datang ujian tu tetap datang. Bukan kata orang selawat, kita selawat, tetap aja berlaku musibah. Ujian tetap ada, kecil besar tetap ada. Kita amal selawat, orang semayang tahajud setiap malam pun ujian tetap ada. Cuma yang bezanya jiwa kita, hati kita. Sama ada beramal dengan solat tahajud, dengan amalan-amalan sunat yang lain, berzikir ke, especially berselawat ni, dia lain. Datang je ujian, proses dia. Contoh yang pertama, hati dia lain berbanding dengan hati orang yang tidak berselawat. Kesan dia tak sama dengan orang yang tak beramal. Maknanya kesan bekas dia tu, ujian tu sama, ujian bentuk sama je antara individu satu, individu dua. Hamba Allah satu, hamba Allah dua. Yang hamba Allah satu ni berselawat, mata kasar kita tengok menilai ujian sama. Katakanlah sakit, dua-dua ke sakit kecil manis. Dari segi kekuatan, kalau dia mengamalkan selawat, orang yang berselawat ni kesan dia tak sama dengan kesan orang yang tak berselawat. Contohnya dari segi hati dia menerima ujian tu tadi, dari segi kekuatan dia 100% masuk sakitnya ujian. Yang ni maybe 50% je dia rasa. Itu bab rasa. Bab yang kedua, Allah akan bagi kekuatan ataupun Allah bagi kemudahan. Yang ni, yang B ni, maybe dia nak move on, dia nak dapat orang kata kesihatan benda lain tu, proses dia lama. Yang ni penyelesaian ke atas problem tu kejap je, ada kerja manis tapi macam sembuh Allah bagi. Sebab apa? Sebab dengan selawat tu tadi. Jadi itu antara hikmah-hikmah selawat yang kita kena terima. Kadang-kadang kalau orang tak berselawat, kurang berselawat ataupun tak berselawat langsung, tak mengamalkan selawat, setiap kali problem tu, katakanlah problem masalah kerja ke, masalah apa ke, solusi dia tu lambat datang. Susah nak datang solusi. Bukan saja nak selesai, dari segi solusi, dari segi penyelesaian tu, cara penyelesaian tu mudah je. Jadi benda-benda tu yang dialami oleh orang yang berselawat. Itu sebab orang berselawat tak boleh nak cerita, sebab benda ni tak nampak pada masa kasar. Tapi orang yang berselawat ni dia akan rasa, dulu sebelum aku berselawat, aku rasa kelang kabut kalau setiap kali ada masalah. Aku rasa macam berat sangat, rasa macam marah. Tapi bila aku mengamalkan selawat ni, rasa macam yalah tak apalah. Dia lebih kepada redha lah. Maksudnya orang selawat ni, sebelum Allah settle masalah dia, sebelum Allah hantar solusi, Allah akan bagi satu penerimaan.